Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farhan Nasir. Setiap hari Isnin dan Jumaat, aku akan post vlog perjalanan aku mencari segenggam belian sejongkong emas. Cuma aku rekod yang ini pada hari Sabtu. Semalam I wasn't okay. Jadi aku tak dapat nak rekod lah. Ini pun aku rekod dalam pukul 5 lebih. Sebab aku terjaga sebenarnya. Lepas tu aku tak boleh nak tidur. And then aku fikir, why not aku buat konten? Kalau aku tak buat sekarang pun, nanti pukul 9-10 aku kena buat juga. So why not aku isi waktu ni untuk buat vlog aku lah. Kali ni aku nak cerita tentang kesilapan-kesilapan yang aku pernah buat yang menyebabkan aku mendapat masalah kewangan. Sebenarnya benda ni aku dah buat dah dalam konten video-video pendek. Cuma kat vlog ni aku satukan lah. Kita tengok berapa yang aku ingat. Yang pertama, percaya sangat dengan janji orang. Orang cakap nanti 1 hari bulan nak bayar, nanti 15 hari bulan nak bayar. Aku dah masukkan, aku dah kira dah yang dia akan bayar lah. Dan aku dah masukkan ke dalam perbelanjaan aku. Aku belanjakan dulu duit aku dengan harapan, dengan ekspektasi yang okey, nanti bila dia buat payment, gantilah balik. Masalah timbul bila payment lambat. Payment tu masuk tapi lambat. Jadi di bahagian aku ada masalah cash flow sikit lah, sebab cash reserve aku pun dah sikit. Itu menyebabkan ada masalah lah. Okay. Kesilapan kedua ialah bila buat projek. Bila buat projek, aku buat projek tak ikut berapa duit dalam tangan, tapi berapa duit yang investor nak invest. The thing is, investor punya kata-kata ni kan, dia belum tentu lagi. Jadi diorang boleh tarik diri bila-bila masa. Dan projek ni, katakan dalam tangan ada 10,000. Lepas tu katakanlah investor nak masukkan 100,000 kan. Go to strategi untuk projek yang ada 100,000 dengan 10,000 berbeza. Of course lah, bila kita ada 100,000, banyak benda kita boleh buat. Tapi bila kita ada 10,000 dalam tangan, kita punya go to strategi tu yang paling efisien lah. Kita gunakan modal kita secara dengan lebih efisien. Jadi kalau dalam tangan ada 10,000, lepas tu kita punya go to strategi as if macam kita ada 100,000. Dah salah langkah lah. Kesilapan ketiga aku, gunakan wang pinjaman untuk buat expansion ketika projek masih lagi negative cash flow. Ini satu masalah juga. Because sometimes bila kita dah terlalu optimis and idealist, kita rasa projek ini boleh jadi positif, boleh mendapat positive cash flow. The thing is, kita pun tak dapat nak figure out macam mana nak dapatkan positive cash flow. Jadi bila modal pinjaman pun dah habis, projek stuck, akulah yang menanggung beban kewangan tu. Maknanya beban hutang nak kena bayar kan. And then kesilapan keempat aku ialah terlalu berpegang pada timeline yang atas kertas. Katakan bila buat projek, atas kertas kata benda ni 3 bulan settle lah. Jadi aku susun jadual aku ni dan susun perbelanjaan aku ni ikut 3 bulan tu lah. Tapi tak mengambil kira keadaan di lapangan, tak mengambil kira delay di bahagian aku, delay di bahagian orang, whatever perkara berbangkit. Jadi benda yang patut siap dalam 3 bulan,
Itu atas kertas je. Realitinya mungkin 6 hingga 9 bulan. Jadi apa-apa projek lepas ni yang aku buat, aku akan kali 2, kali 3 untuk berhati-hati lah. Itulah part kesilapan aku. Ada lagi kesilapan lain, tapi sekarang ni pukul 5 pagi kot. Aku tak dapat nak recall semua dan aku pun tak buat notes. Tapi aku rasa kalau korang boleh avoid kesilapan yang aku buat ni, korang kira boleh mengelakkan masalah kewangan yang besar lah. Okay? Mungkin tak besar, mungkin kecil. Tapi bila bertambah-tambah, jadilah besar. Lepas tu, okay, ada lagi satu yang aku teringat. Bergantung kepada future income, tapi buat komitmen jangka panjang hari ni. Macam mana aku nak explain? Contohnya lah, aku ada satu job yang mana aku diberitahu yang setiap bulan aku akan mendapat certain amount of money lah. Lepas tu aku pergi beli aset pakai pinjaman. Okay. Dengan harapan, okay, dalam 3-4 bulan ni aku boleh pakai duit aku. Nanti bila income yang dijanjikan tu masuk, pakailah income tu buat bayaran kan. Sekali tak jadi. Dan aku pula dah commit dengan loan tu. Jadi bertambahlah beban cash flow aku. That's one thing. Nampak tak banyak mistake aku buat yang menyebabkan masalah aku bertambah-tambah. Jadi aku share dengan korang supaya korang dapat elakkan masalah ni. And hopefully bila aku share ni, aku niat aku untuk supaya korang tak terbeban. Mungkin beban aku akan dikurangkan Allah. I don't know. Hopefully. I think that's all. Kalau korang nak tengok video sebelum ni, aku ada letak kat sini. Dan kalau korang nak tengok dari yang nombor 1, aku ada letak kat sini juga. Playlist dia. Nanti aku sambung lagi. Thank you so much. Assalamualaikum.